Lutut tak boleh lipat masa solat. Kadang buat orang rasa bersalah, padahal puncanya bukan lemah, tapi tulang meniskus yang makin haus. Ada satu bahagian nipis dalam lutut kita, orang panggil meniskus. Dialah pelapik lembut yang jaga geseran antara tulang supaya kita boleh rukuk, sujud, bangun. Semua tu berlaku tanpa rasa perit. Tapi bila meniskus mula haus, pergerakan kecil pun jadi lambat. Naik tangga rasa ngilu. Nak duduk antara dua sujud, kena tahan nafas dulu. Kadang-kadang terdengar bunyi klik, krok atau rasa macam sendi tu tersangkut sekejap. Benda ni bukan sebab kita malas bergerak, bukan sebab kurang kuat. Meniskus memang boleh jadi lemah bila umur naik, berat beban kerja harian bertahun-tahun, atau pergerakan yang ulang-ulang tekan tempat sama. Bahagian emosi dan ibadah. Orang tak nampak pun, tapi dalam hati kita rindu nak rukuk dengan tenang, nak sujud tanpa fikir sakit ni bila nak hilang. Kadang sebelum solat, kita doa kecil dalam hati. Ya Allah, bagi lutut aku kuat sikit hari ni. Kalau pergerakan mula rasa ketat, sendi rasa mencucuk dan lutut makin berat, itu bukan tanda tua. Itu tanda meniskus sedang minta kita jaga dia.